makanan halal yang kita makan sepanjang dekat Sapporo. Tempat ni Minaminchi. Tingkat B. Kalau tengok pada luar ni, tengok baru ada satu stroller. Si ada tu certificate of halal. Ni ada daging, salmon, sea urchin. Ni orang makan ni. Tadi kita orang makan kat dalam sana tu. Pergi market, makan kat market lah. Dia ada udang, tu scallop, ikan, telur, salmon. Sup ketam tu macam mana rasa dia? Rasa ketam tu lah. Ketam macam fresh. Tu nama kedai tu Fukunoki. Tu kata halal for Muslim. Ebi tu dia. Tambah ayam. Saya ni ebi curry. Ebi curry. Chicken sausage homemade. Cheesecake dari Hokkaido. Dari luar dia. Berhadapan je dengan Tanuki Koji. Pagi dia sedap. Pagi sedap. Antara menu-menu dia lah. Ini wagyu sashimi. Sashimi lah. Lagi ni. Lembut. Lembut. Yang digoreng tu. Oh, okey. Goreng. Dia memang macam ni. Sebab dia akan kena masak atas tu. Ada. Oi, strawberry. Dia masuk kat dalam ni. Dalam ni ada market. Lepas tu adalah jumpa nanti. Ni menu ikan mako. Ini yang jenis mentah-mentah ni. Mackerel dah sampai. Lepas tu ni tadi ada tuna salmon ni. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.